Punya sedih saya manusia ni, kerana dia percaya 300,000 tu dia nak dapat, hilang dia punya kewarasan logik rasional. Tu sebab pergi balai polis kena bebel dengan polis. Sebab kau tak boleh fikir ke mana ada orang hantar duit dalam kotak. See darling, see dia tunjuk gambar. See darling, okay, I put your money inside here. Lagi satu, perempuan Rahman nak bagi tahu, lelaki dia takkan bagi duit selagi tak berjumpa. Betul tuan-tuan haji, betul? Betul senyap semua takut ke bini tak ada dalam ni, jangan risau. Betul kan? Lelaki selagi tak jumpa wanita, dia takkan bagi duit. Penipu kalau dia cakap, darling don't worry, I belanja you, I belikan you. Tak ada, penipu. Walaupun dia hantar gambar tu gambar internet, Google, dia ambil je. Tuan-tuan dan puan jangan percaya, itu semua penipu. Tak adanya. Saya tanya dengan wanita tu, makcik tu, kenapa kawan dengan dia? Tuan, saya tak ada apa pun tuan, saya memang ikhlas sayang dia, ingat nak kahwin dan sebagainya. Oh, kenapa pilih pilot? Tak nak kalah, pilih pilot. Tak nak kalah, umur dah 70 lebih, pilih pilot. Kan Rahmat kalau cakap kan takut bernanah pula tinggi kan. Saya tak payah cakap lah ya. Saya sengaja sebut 70 lebih je lah bagi faham. 70 lebih, pilot tu kita gila-gila kat dia. Saya pun tengok, ya Allah, cik datang balai pun bertongkat. Nak jalan pun slow je. Macam mana lah pilot ni suka kat kau kan. Saya tanya makcik tu, datang ada apa cik? Ni